Kok. Ya. Saya dah tarik dah tadi. Saya dah tarik. Tapi dia tak tarik. Aduh. Aduh, macam mana lah nak pro player ni. Nak jadi YouTuber ni. Aduh. Cepatlah. Okay. Go. Korang nampak tak? Saya tak naik. Ke owner game ni. Scam. Okay, ni last Ni last. Kalau tak jadi meh. Harap boleh dah. Aduh, susahnya nak menang ni. Sekarang dah pukul 5.49 dah. Aduh, macam mana saya nak ni? Tengok, macam lelek tu. Tengok, saya pusing belakangnya. Let's go. Penat saya main ni. Sekarang ni kita dah keluar. What? Macam ni. Busuknya kaki dia. Siapa? Itu kan prototype. Tangan dia bersih. Okey, Joleng, Hagi-Wagi dah mampus. Diorang dah mampus. Biarlah diorang mampus. Saya tak kisah sebab dia nak bunuh saya, geng. Aduh. Saya rasa Mami Loleng ni 1 jam. Kalau Hagi-Wagi pendek lah. Macam sekejap je. Go. Okay. Saya tak tahu Hagi-Wagi dah mati ke tak. Sebab saya nampak mati kot.
Sebab dia jatuh. Sebab nampak berdarah. Kalau Mami Lolin tu memang matilah. Ke prototype pun tolong dia. Tak kena prototype tolong dia kan. Dia jadi mati. Saya baru perasan ada kau awik bagi. Dia baik je. Poppy tak perasan. Okay. Saya bukan tinggal. Okay, bye-bye. Kau Poppy buka lah. Okay. Go. Okay. Naik longsor pula. Wih. Nasib baiklah Mami Lolin dah mati. Sekarang ni nanti saya akan main Poppy Playtime chapter 3 pula. Okay, jom naik kereta api. Saya dah nak menang. Yes. Okay, tekan yang ni. Okay, scan cepat. Saya nak menang. Saya lupa. Okay. Tekan lagi. Okay. Lepas tu warna merah, kuning, merah, biru. Merah. Tadi apa ni? Merah, kuning. Okay. Kuning. Okay. Merah, biru. Okay. Ikut pula. Mana? 4, 2, 3, 1. Okay. 4, 2, 3, 1. Hai. 4, 2, 3, 1. Sekejap, betul lah. 4, 3 kena 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Okay. 3, 4. Baru betul. Tadi tak betul. Okay. Balik. Saya nak keluar dari sini. Okay, tapi cucut. Okay, yes. Dah nak final. Okay. Gerak. Cepat. Saya nak keluar dari sini. Kilang ni yang kilang kotor. Banyak monster kali ni. Okay. Adakah saya dapat keluar? Harap saya dapat keluar lah. Saya penat dah main Poppy Playtime. Okay. Sekejap saya ada dengar suara lah. Put me back in that case. You saved me. Okay, terus ke depan kita pergi. Perfect to Terus ke lose. depan. I'm sorry. Apa kanan? I can't let you leave. Poppy? Kau tukar? I've never met anyone like you. Poppy, You know kau how budak. long I've been stuck in that case? Poppy. Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. Dia tak nak But I jalan know balik that ke? whatever I need you to do, you are Yang depan, capable. yang tadi We will. terus ke depan tu boleh. Maksudnya tu keluar lah kat sini. Boleh tak? Aduh, Poppy kau buat apa? Saya nak balik. Aku tak nak jumpa korang. Dah ada monster. Aku harus kereta api ni laju. Alamak. Mana break? Mana break? Ini break. Cepat. Balik. Tarik. Tarik. Kuat je punya ni. Tarik.
Tapi dia tak bagi saya balik. Tapi tangan saya tak ada. Itulah dia Poppy Playtime Chapter 2. Dah 1 jam dah. Tapi saya edit je. Edit potong. Okay. Nanti saya sambung Poppy Playtime Chapter 3. Okay. Jumpa video akan datang. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.